saya sebagai host. Ini saya first time lah jadi host dalam podcast. Sebelum-sebelum ni saya tengok podcast macam wah best ni tengok orang jadi host, director, guest. Tiba-tiba hari ni saya jadi host pula. Sebenarnya saya tak expect pun saya akan jadi host. Bagi saya untunglah dapat beberapa peluang untuk saya menjadi host dan rakan-rakan lain bantu saya dalam technical, director, guest apa semua. Bagi saya program ni sesuai lah untuk sekolah-sekolah lain atau remaja-remaja lain, murid-murid yang lain untuk memperluaskan lagi bidang media masa. Nanti diorang boleh buat side income ke melalui podcast. So bila diorang tengok kat TikTok ke pun orang boleh duitnya datang daripada situ. Bagi saya sangat untung lah adanya program ni, peluang ni. Saya berharap orang-orang yang tengok dalam ni akan jadi seperti saya dan director yang lain dan yang lain untuk join juga program-program ni ataupun try program ni supaya korang ada semangat yang membara untuk join dalam bidang ni.